Yes! Alhamdulillah. Bang, air. Okey. Amin nak pakai duit ke, bang? Hmm? Amin nak pakai duit ke? Banyak jugalah nak pakai bulan ni. Berapa dia nak pakai? Untuk bayar periksa akhir dia. Lepas tu nak bayar untuk semester depan semua. Boleh tahan jugalah. Dalam 3,000. Ya Allah, banyak tu. Zara kat Serama pun dah pakai duit juga kan bulan ni. Kalau Ikram nak masuk universiti bulan ni, memang banyak kita nak pakai duit. Abang sekarang ni ada cuma 2,000 je tau. Kalau Ikram masuk U, abang rasa tak cukup. Ha, Ikram? Apa berdiri di situ lagi? Mari sini makan. Baik, Mak. Duduk tu, Ikram. Ya. Duduk. Sikit je kamu makan. Dah kenyang, Mak. Ikram. Rumah nak masuk U tu dapat tu. Belum lagi dah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berdoa dan menyerahkan diri aku padamu, ya Allah. Aku tidak mampu untuk menyusahkan ibu bapaku lagi, ya Allah. Kau tunjukkanlah jalan untuk aku keluar daripada masalah ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak apalah. Nanti aku sambung pelajaran ni. Bagilah abang aku habis master dulu. Sementara tu aku kerjalah dulu dengan ayah aku. InsyaAllah. Langit nan cerah, terang cahaya, sejuk terasa, tenang bahagia, sinar mentari kian menjelma, tanda ceria, gembira. Tuhan, mengapa sembunyikan mentari, datang ribut yang melanda tanpa henti, rupanya betapa. Ikram, Ya, apa yang termenung? tak ada apa-apa ya. Ni pasal yang keputusan nak masuk U dah dapat belum? Belum lagi lah ya.
Kenapa ya? Tak adalah macam lambat sangat pula. Tak adalah lewat macam ni selalu kan. Tapi ya, tak apa. Ayah yakin Ikram akan dapat tempat masuk U nanti. Kan? InsyaAllah. Tapi itulah. Kalau Ikram tak ada ni, macam mana dengan warung ni kan? Ayah tinggal seorang. Payah juga. Ayah jangan cakap macam tu, ayah. InsyaAllah Ikram akan tolong ayah. Ayah jangan risau lah. Nanti Ikram akan ada dengan ayah. Ikram buat kerja belakang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ikram Yusof ada? Cik Ikram. Tu anak saya tu kenapa? Dia ada buat salah ke? Cik, kami dari Majlis Agama Islam Persekutuan Mawib. Kenapa dengan Ikram, Cik? Cik Ikram ada? Ada, tapi dia balik rumah sekejap. Nanti dia balik sini. Macam ni. Cik duduk dulu. Saya buatkan air ke, nak makan ke? Bagi saya teh ais kosong mangkuk. Saya bagi Milo ais. Guys. Okey. Jemput dulu Cik Adam, Cik Elmin. Saya betul-betul tak tahu. Sebab dia cakap, dia pun tak dapat lagi. Mungkin dia tak nak menyusahkan cik tu. Mungkin jugalah kan, ada betulnya. Tapi sekarang ni kan, saya sebenarnya susah sikit. Jangan bimbang. Yang penting dia nak belajar. Itulah, jadi kita bantulah apa yang terdaya menerusi bantuan pelajar PT kami. Ikram! Sini! Ikram! Sini! Assalamualaikum. Salah. Duduk sini tak? Permohonan Ikram dah lulus ni. Tapi Ikram jangan risau. Ni bantuan daripada Mawib. Dengan adanya bantuan seperti ni, remaja pintar macam Ikram ni tak akan terjejas peluang untuk belajar di IPT. Dengan adanya bantuan seperti ni, Ikram hanya fokus kepada pelajaran. Yang lain Mawib tanggung. Lagi satu, pihak Mawib akan memberikan bantuan makanan percuma 4 kali seminggu. Di lokasi-lokasi yang ditetapkan. Ikram tengok ni. Banyak betul bantuan dari Mawib. Ya Allah, besar betul jasa Mawib ni kan? Ini tanggungjawab pakcik. Kita berharap penerima zakat akan menjadi pemberi zakat satu hari nanti. InsyaAllah. Ikram, Ya, Mak. semua barang dah cukup ke? Cukup je, Mak. Nanti kamu belajar kat sana rajin-rajin tau. InsyaAllah, Mak. Ayah, tak apa ke, Mak? Tak payahlah risau pasal ayah ni, Ikram. Ya? Nanti ayah cari pembantu untuk tolong kat warung tu. Ikram minta maaf ya, Ayah. Tak apalah tu, tak payah minta maaf. Sekarang ni kita kena belajar sungguh-sungguh. Ikram ingat belajar rajin-rajin. Walaupun pihak Mawib tak minta kita balas jasa dia orang. Kena ingat yang dia orang ni bantu kita untuk Ikram boleh belajar. Faham? InsyaAllah, Ayah. Terima kasih, Ayah. Mak.
Saya Ikram. Hello. Ya, aku join. Kejap. Okey. Woo! Yo. Aku baru sampai bilik ni, doh. Enjoy gila sumpah. Ya, doh. Kita jumpa esok lah. Aku nak tidur. Aku tak larat ni. Mata aku tak boleh buka. Okey. Mana aku letak pula ni? Kal. Dia. Aku nak tanya sikit ni. Kau ada nampak tak duit aku atas meja ni? Duit. Ya, duit aku. Aku tahulah kau tak pandang, tapi ini bukan kali pertama hilang, kau tahu tak? Aku pun pelik lah. Dah tu, kau nak tuduh aku ambil lah. Bukan aku nak tuduh kau. Aku tak tahu macam mana boleh hilang. Lagipun aku tahu kau bukannya pandang sangat duit 100 tu. Tahu pun. Kau tu yang misplace. Misplace? Aku dah cari merata dah. Tapi tak jumpa. Mana lagi aku nak cari? Ya aku tak tahulah. Kau dah report polis boleh tak? Takkan aku nak report polis kot. Pasal benda ni je. Ish, aku tak tahulah. Kau ni otak pun tak betul lah. Bukan aku. Kal. Tapi aku tak tuduh kau tau. Allah. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, nak rindunya. Ikram sihat ke nak? Sihat, Mak. Alhamdulillah. Mak dengan Ayah macam mana? Okey ke? Mak dengan ayah Alhamdulillah sihat. Ayah ada dekat warung ke? Ayah dah ada pembantu sekarang ni kat warung. Alhamdulillah kalau dah macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan ayah dah sampai. Cakap abang. Ikram bang. Ha? Ikram. Assalamualaikum, Ikram. Ya Allah, seronoknya dengar suara Ikram. Ikram sihat ke? Sihat, Ayah. Alhamdulillah. Ni, dekat you sana macam mana? Semua okey ke? Okey je, ya. Semua okey. Ayah jangan risau. Apa ni nak tanyalah. Ni dah belanja kat sana tu, ada nak pakai duit tak? Tak payah, tak apa. Duit yang Ayah bagi hari tu pun ada lagi. Jangan risau, Ayah. Tak apa, ada lagi. Oh. Okey. Tak apalah kalau macam tu, pandai-pandailah berjimat Baik, Ayah. InsyaAllah. Ni, apa ada nak cakap apa lagi ke? Rasanya tu je kot, Ayah. Tak ada apa-apa dah. Nanti Ayah kirim salam dengan Mak, ya? Baiklah. Okey, Ikram. Jaga diri baik-baik kat sana. Baik, Ayah. Jangan risau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Tak sangka
nak suruh kirim salam. Dah letak. Dah, dia dah cakap dah. Dia bagi kes salam semua tu. Okey lah tu. Dia dah bawa salam tu. Dia kata Assalamualaikum. Dah. Sekarang ni saya lapar. Ada apa-apa bawa keluar dapur. Tak lah. Tak ada hidang. Oh. Menjuma tanda ceria, oh gembira. Tuhan, mengapa sembunyikan mentari? Datang ribut yang melanda tanpa henti. Rupanya betapa indah sang pelangi. Yang atas pun dah 300 lah. Ikram tu bang. Ha. Jom kita pergi ni. Ikram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Adam. Macam mana? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Ni pun saya tengah makan ni. Sedap tak? Sedap sangat. Cik Adam, saya nak cakap yang terima kasih sangat-sangat dengan bantuan ni. Ikram, ini tanggungjawab kami. Kami akan bantu pada orang yang memerlukan. Saya pun tak tahulah macam mana diri saya ni kalau tak ada bantuan Mawib ni. Apa, Ikram belajar je tinggi-tinggi, nanti Mawib akan bantu lagi. InsyaAllah saya cuba. Nanti Ikram sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Ikram, kami gerak dulu. Baik, Cik Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kal, kau tak ada kelas lagi ke? Kal? Kau kenapa ni, Kal? Muka kau pucat semacam je. Tolong aku. Tolong? Tolong apa? Kau cakap je. Kenapa? Aku dah 3 hari tak angkat. 3 hari? Dah kenapa? Aku minum air je. Aku tak ada duit. Tapi bukan kau cakap mak ayah kau kerja. Aku sebenarnya tipu kau. Aku ada seorang kakak je. Itu semua rekaan cerita semata-mata. Duit kau tu pun sebenarnya aku yang curi. Hah? Aku minta maaf. Aku minta maaf weh. Aku dah tak ada cara lain lagi. Tapi aku tengok kau bergaya semacam je. Itu aku nak imitate Ikram je sebenarnya. Dah lah, jom. Aku bawa kau pergi makan. Makan? Kat mana? Ikut je lah, jom. Hati-hati. Hai kau ni. Lupakan semua cerita, kita akan bersama selamanya. Sampai bertemu lagi di lain hari. Dalam doa kau tetap di sini. Jumpalah. Usaha ambil makanan dulu. Terima kasih cik. Kalau nak mohon bantuan lain, nanti datanglah pejabat. InsyaAllah. Kalau aku buang ego aku daripada awal, tak adalah aku mencuri sebab kelaparan. Tahu pun. Itulah kau. Asyik menyombong je. Itulah. Nasib baik aku dapat roommate jenis yang tak berdendam. Tak apalah. Janji kau dah sedar. Okeylah. Aku pasangkan dulu
Banyak sebenarnya jasa yang Mawib sediakan. Tinggal kita je nak gerakkan diri kita. Dan yang paling penting, jangan lupa membalas jasa yang dah memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah bin Abdul Rahman, pegawai Hal Ehwal Islam di bahagian pembangunan Asnaf. Dan kini saya sebagai Ketua Unit Pentadbiran dan Kerohanian. Tanggungjawab Mawib yang pertama, di bahagian pembangunan Asnaf kami mempunyai 4 unit. Dan unit yang pertama adalah unit usahawan, iaitu kami ingin rancakkan ekonomi miskin bandar ini melalui pembangunan program dan projek pembangunan Asnaf, di samping insentif-insentif yang diberikan kepada asnaf yang berminat dan berada di dalam program perniagaan ataupun usahawan. Dan matlamatnya adalah untuk menjadikan mereka daripada penerima zakat, penerima bantuan kepada muzaki, kepada yang memberikan zakat di masa hadapan. Begitu juga Mawib melalui program latihan kerjaya, kita ada program melahirkan asnaf yang mengikuti kursus jangka pendek dan jangka panjang, di mana mereka dijamin dengan pekerjaan dengan gaji minimal RM1,800. Jaminan 100% mereka mendapat kerjaya selepas selesai kursus. Begitu juga kepada generasi kedua, kita juga Mawib memberikan pandangan, memberikan bantuan kepada anak-anak asnaf di generasi kedua melalui bantuan pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah ke IPT. Terdapat 38 skim bantuan dan utamanya adalah bantuan bulanan diberikan kepada asnaf yang layak menerimanya melalui kiraan had kifayah. Di bahagian pembangunan asnaf ada 2 insentif diberikan, iaitu insentif perniagaan dan insentif pertanian. Begitu juga asnaf ini dibantu melalui kursus, program dan projek melibatkan perniagaan, latihan kerjaya, begitu juga dengan pertanian. Di samping program kerohanian yang dijalankan sepanjang tahun dengan kerjasama agensi dan NGO di seluruh Kuala Lumpur. Kriteria untuk mendapatkan bantuan ini, adakah bagaimana kita nak kira dia fakir atau miskin? Kita dapat mengenali mereka ini melalui kiraan had kifayah. Artinya kadang-kadang kita lihat gaji mungkin seorang individu itu RM3,000. Kita lihat sepertinya mencukupi, rupanya tanggungannya itu melebihi kemampuan mereka, dan mereka ini layak dibantu melalui kiraan had kifayah. Yang pertama, Puan Sihat, ini kita kiraan had kifayah dan kita dapati dia termasuk dalam kumpulan asnaf, iaitu layak dibantu. Motivasi dan harapan daripada Mawib, setiap tahun kita ada lebih 100 asnaf yang berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan. Begitu juga sejumlah asnaf yang sudah menjadi pembayar zakat yang konsisten sejak mereka keluar daripada kemiskinan, dan kami percaya dan kami yakin pada masa hadapan lebih ramai asnaf yang akan menjadi pembayar zakat dan akhirnya dapat membantu asnaf yang lain semua untuk masyarakat Islam di Kuala Lumpur serta seluruh wilayah persekutuan. Terang cahaya, sejuk terasa, tenang bahagia.